Majlis Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau PIBG SMK Mersing telah berlangsung dengan jayanya pada 18 April 2025 yang lalu. Majlis penuh berprestij itu telah diadakan di Dewan Haja Zaliha SMK Mersing. Mesyuarat tersebut telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Haji Muhammad Yuzaimi bin Haji Yusof, Pengerusi Yayasan Makmur Mersing, yang turut menyatakan sokongan beliau terhadap usaha-usaha memperkukuh hubungan antara pihak sekolah dan ibu bapa demi kecemerlangan pelajar. Antara agenda penting yang dibincangkan termasuklah isu-isu berbangkit berkaitan pelajar serta usaha penambahbaikan dalam pelbagai aspek pendidikan dan kebajikan murid. Majlis turut menyaksikan pembubaran ahli jawatankuasa PIBG sesi terdahulu serta pelantikan ahli jawatankuasa baru bagi sesi ini. Menariknya, Encik Abdul Hafiz bin Abdullah telah dilantik semula sebagai pengerusi PIBG, menandakan keyakinan berterusan ibu bapa dan pihak sekolah terhadap kepimpinan beliau. Mesyuarat yang berlangsung dalam suasana harmoni ini diharapkan dapat merancangkan lagi kerjasama strategik antara ibu bapa, guru dan komuniti demi kejayaan SMK Mersing secara keseluruhannya.